Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot sini ya. Spot mantap. So cadangnya aku nak mancing kat spot sini lah. Sebab dah lama tak datang Air naik semalam ni. Naik sampai tebing ni oh. Lama tak datang semua oh. Baguslah semok macam ni. Baru ikan ada. Kalau kita bagi bersih ikan tak ada. Tu kan dalam kajian aku lah. Tapi ada orang mancing tu tengok. Tapi tak apa lah. Hantar lah orang nak mancing pun tak kan. Rezeki dia lah kalau dapat. So cadang aku nak mancing kat spot sini kawan. Untuk setup joran aku bawa macam biasa 3 batang joran. Mungkin aku pakai 2 ikut. Tengok ni lah. Aku pakai 2 batang joran mungkin. Lepas tu umpan macam biasa. Umpan perut ayam, usus ayam, perapan. Tak banyak lah bawa ni. Ni perapan dah sebulan lebih Tengok ada lagi 3 balang kat rumah. Bila kita perap ni cepat sikit ikan makan. Kalau ada ikan ada kawasan tu, cepat dia makan. Untuk perambut macam biasa, perambut mentekai banyak-banyak. Okey kawan, tanpa melengahkan masa aku nak cakut-cakut dulu umpan, aku nak buat perambut. Lepas tu kita terus buat balingan dekat sana. Moga-moga adalah hasil. Okey, let's go. Jom ikut aku mancing. Okey kawan, tengok aku dah buat dah. Aku dah siap pasang dah. Cara-cara aku pasang ni semua korang dah tahu dah. Yang mana penonton lama mesti dah tahu. Kalau penonton baru tengok tak tahu, boleh scroll dekat aku punya video-video yang lama. InsyaAllah ada. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله بسم الله بسم الله Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. Bismillah, Allahu Akbar. Okey kawan, aku dah kemas-kemas balik ni. Aku baling tadi 2-3 kali tak mau makan. Tak tahulah punca air dah elok dah. Dia mungkin tak tahulah, tak ada ikan lagi kat situ kot. Tak ada rezeki hari ni. Aku sebenarnya aku tak ada selera sangat air kecil macam ni memang. Sungai Selim ni. Sungai Selim ni kalau spot sini dia yang sedap lah sakat tebing ni. Air naik dah sampai tebing ni kan. Memang best. Kalau tidak air macam ni pun okey juga. Cumanya batang pokok ada tumbang di situ. Bila dia tumbang situ, dia tolak air ke sana. Bila aku baling sana, tali aku dia tolak ke tebing sana.
Dia tak dapat macam dulu. Dulu kalau aku baling sana, dia pergi ke sana tau. Dia ikan duduk kat sana. Dia tak main sangat kat sini. Ikan kecil banyak sini, ikan besar sana. So dia nak kena air besar. Kalau air besar baru dia statik pergi kat sana. Umpan. Tak apa lah, kita tunggu musim terkujuh nanti tengok macam mana. Air dah naik besar macam ni sampai sini. Oh, memang syok. Okey kawan, aku nak pindah spot. Segelas air putih lalu pasir disembur. Tali pun dah teruk ni. Sikit dah tinggal. Nak tukar nanti. Ada model nanti. Tukar. Pakai satu joran lah. Tengok ada ke tak. Cuba tarik tengok sangkut tak lagi. Macam ada. Macam ada ikan. Macam ada ikan kan. Ada punya. Ada punya. Ini tak ada. Makan sikit-sikit je. Air laju tak terasa. Makan sikit-sikit kan. Dah kena dah. Cuba tarik tengok. Oh, ada.
Alhamdulillah, rezeki yang pertama. Rezeki yang good. Ikan yang target. Lampam. Cuma lampam gajah tak ada. Lama tak dapat lampam gajah. Lampam gajah dah pupuh dah aku rasa, sebab aku dah ambil banyak dah dulu. Aku dah dapatkan dia banyak dah, beratus ke aku rasa. Beratus ke puluh-puluh gitu lah. Pindah kat sini kan, pindah kat sini. Tunggu tu. Pindah kat sini pula. Tengok spesies apa? Teping tinggi sikit ni. Lampam besar. Hihi. Alhamdulillah rezeki. Rezeki anak-anak. Alhamdulillah rezeki. Besar. Ini baru syak. Ini baru syak. Aku pindah spot kat sini kawan. Sebab dekat bawah tadi tu aku tarik nak berumpan, lepas tu sangkut. Lepas sangkut tu aku rasa buang masa lah macam ni. Tu aku pindah kat atas ni. Lagipun hari ni ada ni. Apa menyengek mulut kamu ni? Menyengek lah. Lagipun hari ni ada kenuri. Tu aku mancing dekat-dekat sini lah. Lagi dalam pukul 12 lebih lagi aku nak pergi kenuri. Menyengek lah ikan ni. Mulut dia. Bukan salah aku bukan salah aku ni, menyengek ni. Mungkin dia memang macam tu kejadian dia. Kita cuba lagi tengok. Ikan dia makan lagi ni. Bunyi rucing kan, tapi nak tunggu lah. Malas dah lah nak tunggu sebab nak pergi kenuri kan. Bini aku dah tunggu kat sana dah.
So hari ni dapat 2 ekor je tu lampam. Besar kot lampam. Besar kot. Ni seekor besar, ni besar sikit. Kecil sikit, ni besar sikit. Alhamdulillah rezeki hari ni. So aku nak gulung lah tu. Ada bunyi, tengok. Bukan tak ada bunyi. Tapi aku malah tunggu dah, aku nak pergi kenduri. Jom kawan, pergi kenduri. Kita sambung esok. Tengok esok kita duduk dekat spot yang menarik sikit. Okey, jumpa esok kawan ya. Bye bye. Okey kawan, selamat pagi. Ketemu lagi di edisi 2. Okey, edisi 2 ni aku nak bagi tahu kau korang. Edisi 2 ni agak mencabar sikit. Sebab tadi sebelum aku masuk ke sini, aku buat lorong dulu tau. Aku buat lorong dulu. Okey, ni lorong dia. Aku dah tebas dah ni. 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 Aku dah tebas dah lorong dia. Aku dah lama nak masuk sini. Tetapi tak ada hari yang sesuai untuk aku nak tebas lorong tu tau. So hari ni aku sampai juga di spot sini. Di spot baru buka. Selama aku duduk sini, aku mancing kat sini, aku belum pernah lagi mancing dekat spot sini. Sebab ni baru buka tu. Ni baru buka. Aduh, rehat je. Keletihan. Letihnya. Okey, spotnya kat sana. Kat belah sana. So aku nak relax je. Panas. Letih. Sebab aku baru lepas menebah. Lama tak menebah kawan. Letih. Dulu kalau dulu kerja, so aku kerja kat Ipoh dulu, boleh katakan tiap minggu tu dan 2-3 kali aku ada tebah lorong lah. Tebah lorong lah. Letih kawan. Sekejap lagi kita pergi dekat sana. Sekejap ya. Ambil angin, ambil oksigen. Letih. Okey kawan, jom kita menyusul ke tepi tebing ni. Ini dia spot dah. Duduk sini je lah. Aku malah duduk di sana. Duduk kat sini je lah, redup sikit. Kat sana panas. Duduk sini lah. Tapi kat sini lagi aku nak nyok-nyok sikit terberau depan tu. Nyok-nyok sikit. Sini je lah ya. Redup sikit. Sana panas. Sini nampak tinggi sikit. Okay, aku nak tebas-tebas sikit lagi tu. Okay kawan, sebelum tu jom kita try dulu. Tengok. Ada tak? Ni spot baru buka Peluh-peluh aku pun mandi lah. Bismillah. Mana pun kita kena try dulu. Berpeluh-peluh aku. Aku nak buat rambut lain ni. Saya tengok ada tak ikan makan. Kita test dulu satu. Aku nak buat rambut lain ni. Sekejap. Aku cuma nak test dulu. Tengok ada tak. Kalau ada bergeletar loceng bunyi makna ada banyak. Okey kawan. Bermakna ada menggeletar tu loceng. Makna ada tu. Kalau menggeletar loceng tu bermakna dia ada ya. Ada barang. Tengok. Kecil ke besar? Kalau ada bergeletar loceng macam tu baru sedap.
Semangat sikit nak mancing. Baling-baling senyap. Lagi. Teruskan. Teruskan. Nampak gaya macam besar. Ikan dia pun dah nampak. Paduan lah. Air ni keruh sikit ni sebab semalam hujan. Aduh. Boleh tahan juga tarikan dia tu. Jangan labi dah. Labi tertih. Tak lalu nak buat perambut. Ada makan ni. Tapi belum sangkut lagi. Bawang ekor merah. Bawang ekor merah. Rezeki yang pertama. Okey kawan. Sekarang ni aku nak menuju ke spot Pantai Merdeka. Sekian lama aku tak datang dekat spot sini. Bawa barang banyak. Spot Pantai Merdeka. Aku letak nama Pantai Merdeka. Jom kita tengok. Wow, spot. Lama tak datang. Berubah. Nak masuk jenuh sikit lah. Ni spot Pantai Merdeka aku letak nama. Aduh. Teh.
Lawa spot. Sakit. Sakit tangan. Bawa banyak barang. Okey. Ini dah spot Pantai Merdeka. Lama tak datang sini. Okey, aku duduk sini kot. Aku duduk di sini. Baling di sana. Okey, tetap sini panjang. Lama tak datang spot ni. Berubah dah. Aduh, dah pergi ke sana pula. Okey, jom kita tengok ada ikan apa kat sini. Okey, dah siap. Umpan sawit ada. Tapi malah pakai usus ayam tu. Saya cari lampam ke baung kan. Aku lebih suka lagi mancing ikan baung ke lampam ni daripada ikan lain. Okey, kita tengok macam mana. Bismillah. Tadi dah dapat dah seekor ikan baung ikan merah. Tadi baru sampai lah, terus baling. Tengok dapat ikan, dapat makan. Ada makan. Tengok ikan baung ikan merah. Lawa tu, beroneh elok orang air. Lembut depan tu. Bismillah. Spot Pantai Merdeka. Kita tengok lah. Kita pasang dulu satu tengok. Macam mana? Jadi tak? Ada dah ikan makan kan? Lawa ni. Ni memang spot lampam ni. Tengok gaya. Tengok ada cagut tak? Aku tak skip lagi ni. Spot lawa tu. Aku cukup minat kalau air beroneh macam tu. Depan tu. Tengok. Tarik tu. Mana ada tu. Tapi sini panas sikit lah cerita pagi. Kena buat dangau terletak sangkut lah kan. Elok lah. Nasib baiklah hari ni dia tak terik sangat, panas. Mendung itu. Boleh tahan lagi lah. Lagi masuk tengah hari sangat lagi kan. Tak tahulah panas macam mana. Ada dah tarik tu. Tengok ikan apa. Tarik. Kita tunggu. Air pusing depan tu cantik lah. Sini dia benak sikit. Tak ada bekas pula ada orang nak. Bukan. Selalu ada. Ni. Dulu ada je orang lintam pukat depan tu. Tengok lah. Kita tunggu dulu. Dah kena. Ada tarik kan. Senyap pula dah. Sangkut. Apa?
Pal. Bising apa ni? Oh, kamera. Aduh, sangkut kat tali satu lagi pula. Tu malah pakai dua. Oh, kamera. Sorok oi kamera oi.